Matematik tingkatan 2 bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Soalan dia suruh kita permudahkan setiap yang berikut. Okey. Apabila kita melihat ada kurungan dan ada kuasa 2 di luar, bererti dia suruh kita untuk kembangkan dahulu. Okey, sekiranya soalan itu ada kuasa 2 di luar, bererti kita kena darab 2 kalilah. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya kita kena darab satu per satu. Yang seterusnya kita kembangkan sahaja 4 kekalkan B darab B, kita akan dapat B kuasa 2. B darab dengan negatif 1, kita akan dapat negatif B. Negatif 1 darab B, kita akan dapat negatif B. Negatif 1 darab dengan negatif 1, kita akan dapat positif 1. Tolak 9. Selesaikan dulu yang dalam kurungan ni 4. Okey. B kuasa 2, okay, negatif B tolak B, kita akan dapat negatif 2B tambah 1 tolak 9. Yang seterusnya adalah kita perlu kembangkan yang luar pula. Okey, 4 darab dalam, 4 darab dalam, 4 darab dalam. Okey, boleh faham? Okey, 4 darab B kuasa 2, kita akan dapat 4B kuasa 2. 4 darab negatif 2B, kita akan dapat negatif 8B. 4 darab 1, kita akan dapat positif 1 tolak 9. Okey. Sekarang ni kelas, kita kena selesaikan dululah yang mana operasi yang belum selesai lagi. Okey, kita tengok 4 tolak 9 ni kita boleh selesaikan dulu. Okey, jadi 4B kuasa 2 tolak 8B. 4 tolak 9 kita akan dapat negatif 5. Dekat sini kelas, kita boleh faktorkan dia dengan hanya menggunakan kalkulator sahaja. Okay, sila rujuk video cikgu yang episod 14 untuk kita tengok langkah-langkah pengiraan. Apabila kita sudah membuat pengiraan, maka nilai-nilai yang kita dapat adalah B yang pertama, kita akan dapat nilai 5/2. B2 kita akan dapat negatif 1/2. Maka kat sini kita kena faham, apabila nilai-nilai ini masukkan dalam kurungan, tanda negatif positif akan berubah dan nilai di bawah ini kita bawa ke depan. Nilai di bawah ini kita bawa ke depan. Maka ditulis sebagai 2B tolak 5, 2B tambah 1. Okay, kalau suka video ni jangan lupa like, komen dan share.